Hari ini agak panaslah kes 1MDB Najib Razak di mahkamah. Mahkamah dah putuskan yang surat penderma Pak Arab tu adalah palsu. Apa-apa pun aku tetap menghormati mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak. Macam mana sekalipun, dia tetap ada jasa untuk rakyat. Ini fakta, kita tak boleh nafikan. Dan aku menghormati kawan-kawan aku dalam gabungan politik, terutamanya Barisan Nasional. Sebab tu aku malas nak ulas pasal Najib Razak ni, malas nak ulas panjang-panjang. Tapi aku rasa aku kena bersuara. Ada beberapa individu ni agak keterlaluan dan melampau. Ini dia. Ya. Yang pertama, Tony Phua dan Yeo Bee Yin. Apa masalah hampa? Hampa tak tahu nak menghormati kawan-kawan dalam gabungan politik ke? Hampa aku rasa dah lama di dalam politik. Tapi jenis tak ada adab, jenis tak tahu nak hormat kawan kita. Cuba tengok kalau pemimpin kita kena, apa kita rasa? Sama juga ahli-ahli UMNO. Apa perasaan mereka? Dan tolong hormat sikit. Tolong faham adab. Prinsip dan adab tu berbeza. Lain ya, lain. Aku tahu hampa ada prinsip. Tapi prinsip tu tak boleh menghalalkan apa saja hampa buat. Sampai hilang adab. Nak berkawan. Maknanya hampa sampai nak celebrate bagai Tony Phua pula kenyataan yang melampau-lampau. Ya. Jadi tolong fikirlah sikit. Tolong fikir sikit sebab ini agak keterlaluan dan aku sangat setuju. Prof Tajudin, satu kenyataan dia kata Tony Phua dan Yeo Bee Yin ni satu politik yang bodoh dan bangang. Ya, aku setuju apa yang dia kata. Hampa boleh baca apa yang dia kata. Jadi itulah lain kali biar ada otak dulu sebelum nak keluar kenyataan. Kalau tak ada apa-apa nak komen, tak ada apa-apa nak cakap di dalam kenyataan media, lebih baik diam. Ya. Aku sebagai orang Islam pun dalam Islam tak ajak. Tak ajak kita menghina, gelak tawa, berseronok atas kesusahan orang. Tambah pula orang tu kena tengah menjalani hukuman. Ya. Islam tak ajak. Ya, Islam tak ajak. Nasib kita ke depan kita tak tahu lagi macam mana. Ini kepada Tony Phua dan Yeo Bee Yin. Dan yang kedua, aku nak bagi tahu kepada Dr. Akmal. Janganlah melampau-lampau sangat juga. Kamu dengan Yeo Bee Yin dan Phua lebih kurang sama saja. Ya, kamu nak apa, Akmal? Kamu nak apa? Kamu ni ketua pemuda UMNO saja. Sedar diri sikit. Ya, memanglah kamu ada jawatan ketua pemuda UMNO. Tapi tolong faham dan menghormati kawan-kawan dalam gabungan politik ni. Jangan keterlaluan sangat. Kalau suka sangat Perikatan Nasional, lebih baik kamu pergi duduk di dalam Perikatan Nasional. Lebih mesra dan kamu pun boleh dapat penyokong lebih ramai. Dah kamu pun aku nampak tak sealiran dengan Presiden UMNO Zahid Hamidi dan lain-lain. Aku rasa macam tu lebih okey kot. Dan yang terakhir, aku nak bagi tahu kepada puak-puak PAS, tak payah nak terpaling Najib sangat. Semasa Najib di penjara, kamu ada di dalam kerajaan. Apa yang kamu buat? Kamu diam, tak bersuara pun. Hari ni nak tunjuk terpaling Najib pula. Ini yang aku panas dengan puak-puak PAS ni. Terutamanya walaupun dan pemimpin-pemimpin mereka pun sama aja. Kaki tunggang. Dajjal betul. Ini yang aku nak kata. Ya? Dan yang terakhir sekali aku nak bagi tahu, hari ini kerajaan telah membuktikan yang kerajaan tak campur tangan urusan mahkamah. Jadi kita sama-sama menghormati undang-undang di dalam negara kita, perlembagaan di dalam negara kita.